sekarang kita berada dekat event ROSP dekat Mac Serdang. So belakang ni korang nampak banyak motor GTB. Agak-agak diorang pakai tayar apa? Okay, ni tayar TS790R. Kelebihan dia medium compact dengan tahan lasak. Lebih grip kalau pergi MotoGP. Okay, ni pula tayar daily use Timson 692. So kalau yang ni untuk kegunaan harian lah, untuk daily use, dia lebih grip and boleh pergi sampai 15,000 kilometer ke atas. Okay, ni pula tayar 690 Timson 690. Dia ni pula tayar daily use and then tayar ni kita boleh bawa pergi track juga. And tayar ni dia boleh tahan lama and semakin tayar ni low, semakin kita lagi grip. So tadi I nak terangkan 3 jenis tayar Timson. So agak-agak